terbaik untuk kita melipat gandakan amalan. Dan kita anggapkan tuan-tuan dan puan bulan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kita. Baru kita akan pulut. Kan kita anggap, tak apa, tahun depan, tahun lusa, tahun tulat pun kita jumpa Ramadan ni, tahun tonggeng, tonggak, semua jumpa kan. 5 tahun dulu saya jumpa Ramadan, 5 tahun datang, insyaAllah jumpa Ramadan. Jangan cakap itu. Kita anggap setiap kali kita bertemu Ramadan, kita anggap inilah Ramadan yang terakhir untuk kita. Jadi bila kita nak meninggalkan Ramadan, bila bertakbir ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis. Bukan menangis sebab nak nyamuk raya, menangis sebab nak meninggalkan Ramadan. Ada orang nangis kegembiraan. Pagi raya, di pagi raya terkenang aku kepada si dia. Bila takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Oh, kita tengok orang asli melakukan takbir raya tu. Tak tahu ni tak nak bagi. Kenapa tak ada bajet tak ada. Boleh tak dapat, dia raya tak dapat, tak tahu macam. Tak apalah. KM ada Facebook boleh dah banyak. Masuk Facebook boleh. Datuk sering tapi nak tahun ni bonus. Dia 1,000 minta bagi itu ada. Jadi kita anggapkan Ramadan ni Ramadan yang terakhir untuk kita. Maka kita akan berusaha habis-habisan dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyakkan amal kita. Bukan memperbanyakkan tahajud cinta atau ustazah cinta. Itu bulan lain dah banyak dah tak? Memperbanyakkan baca Quran. 11 bulan kita khatam Noel. 1 bulan ini kita khatamkan Al-Quran. Boleh ke tak boleh tak? Khatam Noel boleh kan? Tengah-tengah duduk kan? Nak naik tak naik? Baca Noel. Isu sebelah. Apa hanya? Sedih Ustaz. Baca Quran tak nangis pula macam tu. Pasal apa? Tak faham. Bila tak faham, jangan baca Quran pada Quran. Baca Quran, kita baca Quran, tengok pada terjemahan Al-Quran. Bagaimana begitu banyak kisah dalam Al-Quran yang boleh menitiskan air mata kita. Saya kalau baca Quran, ayat yang menyebabkan menyebabkan hati saya ialah kisah Nabi Nuh dengan anak. Saya kalau buat tarawih sebab saya tak boleh tahan. Sebab Nabi Nuh tak berupaya untuk menarik anak dia daripada tenggelam dalam banjir besar. Tapi Nabi Nuh kata, naiklah wahai anakku, naiklah ke bahtera Abah ni. Kata anak dia, tak apa bah, tak payah bah, anak saya akan panjat bukit di sana bah. Kata dia, tak boleh hari ini, tak ada bukit yang tidak banjir. Naiklah, tak mau. Akhirnya anak Nabi Nuh mati dalam wah besar. Kalau kita baca cerita Hayati cerita tu, tak payah baca novel. Cerita tasbih pun dah nangis dah tak boleh. Sungguh tuan-tuan pun air mata jantan tuan-tuan akan menitis. Ada macam kisah-kisah macam Nabi Yusuf AS dianiaya oleh saudara dia. Satu surah dalam Al-Quran nama surah Yusuf, cerita Nabi Yusuf AS. Kalau kita baca cerita Hayati, Masya Allah, terasa kita macam sedang menonton satu filem, satu drama meski. Tapi kalau kita baca Quran dengan penuh penghayatan, kalau kita baca Quran tak ada penghayatan, tu yang macam saya kata tu 5 baling baca Quran, baca 2 kali. Jadi kita dalam bulan Ramadan ini, walau kalau kita membaca Al-Quran, membaca Al-Quran itu biarlah kita baca terjemahannya sekali. Kalau malas sangat, tengoklah tadarus Al-Quran di TV pukul 1 malam, tengok. Kalau malas sangat nak tengok, pergi tengok sembahyang tarawih daripada Masjidil Haram pukul 2 pagi. Tengok. Ayat tu tuan.
isi Al-Quran. Kerana isi Al-Quran ini boleh menginsafkan kita. Kita umat Nabi Muhammad SAW bertuah. Kita buat maksiat banyak mana pun, Allah Ta'ala tak turunkan bala pada kita semua. Allah Ta'ala bagi sikit je untuk peringatan. Tapi umat terdahulu, bila Allah Ta'ala turunkan bala, habis. Sungguh tergelam semua mati. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah Ta'ala hapus. Apa? Kami hapuskan umat-umat terdahulu ini dan kami ganti dengan umat yang lain. So, bayangkan. Ini buntut-buntut. Tak apa. Itu cerita. Ada yang tak dalam. Itu daripada tuan Quran. 4 setengah. Tak terasa satu jam setengah. Kita berceramah. Lagi kalau ikut time tu ada lagi sikit tu. Tuan Haji yang raya pengurusi tengok-tengok kalau tak berhenti kalau saya on balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat rahimahullah, marilah sama-sama kita ambil peluang yang terhidang di hadapan kita pada bulan Ramadan yang akan datang, tak berlama, untuk kita memperbanyakkan amal. Kita laksanakan puasa yang wajib ada di kita, kewajipan berpuasa ini, dan kita perbanyakkan amal soleh, perbanyakkan sembahyang sunat, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan sedekah, kurangkan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa, kurangkan perkara-perkara yang boleh melekotkan kita, melalaikan kita. Sebulan ni cuti, dengar lagu Feeling, It's all about us feeling. Itu boleh. Saya feeling tak payah. Dengar lagu lain pula. Dengar lagu bulan Ramadan, bulan yang berkat. Bulan Ramadan, bulan yang berkat. Bulan yang pada awalnya Allah Ta'ala turunkan rahmat. Seluruh saatero bumi menerima rahmat pada awal Ramadan. Kita lihat rezeki peniaga bertambah-tambah pada bulan Ramadan. Ada negeri sampai tak payah bayar lesen, bayar lesen untuk Ramadan. Buka lah mana pun, depan masjid ke, tepi masjid ke, ya, bazar mana-mana ke, bazar kampung ke, bazar taman ke, buka lah, niaga lah. Allah beri rahmat kepada peniaga-peniaga pada bulan Ramadan. Berniaga lah sampai tak niaga. Allah beri rahmat kepada kita, Kak. Ya, bajet makan pun kurang. Kalau bulan lain kita makan 6 kali sehari, bulan Ramadan kita makan cuma 3 kali sehari. Berbuka, goreng dan juga sahur. Untunglah bajet sudah kurang, boleh simpan untuk raya. Kalau iyalah, ini tak pergi bazar Ramadan tu. Nak salam pun dah tak tahu tangan mana nak salam. Penuh macam mana? Tak ikut lagi, nak salam. Nak salam mana? Tak boleh salam. Pulang. Banyak ada lagi. Tak ada sikit. Ini baru 1/4 ni, ada lagi 3 round lagi. Kalau nak belanja pun patut-patut yang perlu untuk kita sahaja. Bukan kita pulun habis. Jaga-jaga. Memang nafsu, kalau tengok semua nak, oleh-oleh pun nak, kopinya pun nak, samosa pun nak, Kak, ya. Rojak Singapura, rojak Perak, rojak Johor, rojak Negeri Sembilan, semua nak. Air mati kucing, air mata limau, air mata singa, semua nak. Tapi berbelanja biar kita didik nafsu kita. Kita didik nafsu kita untuk mengawal diri kita. Itulah tujuan kita berpuasa. Boleh kan? Boleh kan? Jadi handphone Bluetooth tu buang dia semua. Jangan simpan dia. Kalau ada muka 5 ke buah akhirah ke buang. Tak apa. Rugi Ustaz? Rugi tak apa. Lepas raya esok top up balik. Top up tadi handphone ke top up tu. Didik nafsu kita, kawal nafsu kita. Saya ni pun kena kawal nafsu saya, nafsu makan saya pun kena kawal ni. Saya 50.
50-50. Ya Allah. Tadi satu bukan Datuk Polis Murti cakap, Ustaz ni kalau pegang tadi yang komando pegang naik ke helikopter tu 5 orang kena aku Ustaz dekat atas pun terpukul aku dengan komen Datuk Baby Datuk lagi ngeleng aku, dia senyum macam dia senyum macam sila aku tu. Jadi bulan Ramadan kita ambil, bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk kita menselimkan diri. Ya, betul tak? Percaya tak? Tak perlu dia tu tak raya esok 34. Confirm suami pun tengok. Ini isteri abang ke? Awak abang ke? Sungguh. Jadi kalau kita betul-betul mengambil falsafah puasa Ramadan itu, insya-Allah kata Nabi, sumu tasihu. Puasalah kamu, kamu akan sihat. Bukan setakat kita dapat pahala, bukan setakat kita dapat ganjaran dari Allah, tapi kita dapat kesihatan. Paras gula pun turun, tekanan darah pun turun, kolesterol pun turun. Tapi yang lagi 10 detik lemang sampai 2 batang aku punya kan. Rendam 1 mangkuk aku punya kan. Dan itulah ya. Tarbiyah Ramadan ini bukan setakat dalam Ramadan ini, tapi dia akan berterusan sampai bulan-bulan akan datang. Tapi syaratnya kita ikut segala falsafah yang terkandung dalam ibadah puasa pada bulan Ramadan. InsyaAllah bulan Ramadan akan menjadi bulan latihan untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, dan dari situ kita akan mendapat menikmati keredaan dan keampunan dari Allah SWT. Di pertengahannya keampunan, di ujungnya pun benar kita akan dapat kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya fikir setakat itu dulu saya berkongsi sedikit apa yang boleh dikongsikan. Mula ada yang lebih, lebih lah. Okey, lega. Alhamdulillah. Jadi setakat itulah yang saya berkongsikan pada petang ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pihak Majlis Daerah Kampar yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan sedikit ilmu dengan puasa Ramadan. Dan saya di sini mengambil kesempatan untuk mengucapkan kepada tuan-tuan puan selamat menyambut bulan Ramadan. Berpuasalah kita pada bulan Ramadan dengan puasa yang terbaik. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Segala apa yang saya kongsikan tadi, kalau ada kekasaran, ada apa kata-kata yang mungkin agak-agak tersinggung, abang-abang tersinggung, hebat kalau ada tersinggung tak apa ya, kosong-kosong kalau tidak mesti galak tersepuluh ni kan abang-abang dia kita kosong-kosong kosong-kosong insyaAllah, biar kita kosong-kosong, biar Malaysia menang ya, Malaysia menang kurang-kurangnya 2-0 besar 10-0 insyaAllah, amin ya Allah. Ya, sebagai akhirnya yang berjalan Allah SWT Quran itu daripada kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadza wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.